Vokal asli ialah vokal yang terdapat dalam kata Melayu asli. Bunyi-bunyi ini merupakan asas kepada sistem bunyi bahasa Melayu dan digunakan secara meluas dalam pembentukan perkataan. Vokal asli memainkan peranan penting dalam pembentukan suku kata dan membantu menghasilkan sebutan yang jelas dalam pertuturan bahasa Melayu. Bahasa Melayu mempunyai 6 bunyi vokal asli. Walau bagaimanapun, keenam-enam bunyi vokal tersebut hanya dilambangkan oleh 5 huruf vokal, iaitu A, E, I, O dan U. Keadaan ini berlaku kerana huruf I mewakili 2 bunyi vokal yang berbeza, iaitu I taling dan I pepet. Oleh sebab itu, walaupun terdapat 5 huruf vokal dalam sistem tulisan rumi bahasa Melayu, jumlah bunyi vokal aslinya ialah 6. Vokal pertama dilambangkan oleh huruf I. Contohnya terdapat dalam perkataan ikan. Bunyi ini dihasilkan dengan kedudukan lidah yang tinggi di bahagian hadapan rongga mulut. Vokal kedua ialah bunyi I taling yang dilambangkan oleh huruf I. Contohnya terdapat dalam perkataan beres. Bunyi ini dihasilkan dengan kedudukan lidah yang sederhana tinggi di bahagian hadapan rongga mulut. Vokal ketiga dilambangkan oleh huruf A. Contohnya terdapat dalam perkataan kata. Bunyi ini dihasilkan apabila mulut dibuka dengan lebih luas berbanding bunyi vokal yang lain. Vokal keempat ialah I pepet yang juga dilambangkan oleh huruf I. Contohnya terdapat dalam perkataan erat. Bunyi ini merupakan bunyi vokal tengah yang lazim digunakan dalam bahasa Melayu. Vokal kelima dilambangkan oleh huruf U. Contohnya terdapat dalam perkataan ulang. Bunyi ini dihasilkan dengan bibir yang dibundarkan semasa proses artikulasi. Vokal keenam ialah bunyi O yang dilambangkan oleh huruf O. Contohnya terdapat dalam perkataan boleh. Bunyi ini juga dihasilkan dengan pembundaran bibir tetapi pada kedudukan lidah yang berbeza daripada vokal U. Secara keseluruhannya, bahasa Melayu mempunyai 6 bunyi vokal asli yang dilambangkan dengan 5 huruf iaitu I, I taling, A, I pepet, U dan O. Keenam-enam bunyi ini menjadi asas penting dalam pembentukan suku kata, perkataan dan pertuturan bahasa Melayu. Walaupun hanya terdapat 5 huruf vokal dalam sistem tulisan rumi, huruf I mewakili 2 bunyi yang berbeza, iaitu I taling dan I pepet, menjadikan jumlah bunyi vokal asli bahasa Melayu sebanyak 6.